Ketua Pemuda PAS Layang, Nur Jafni Kamaruzaman, menggesa Kerajaan Selangor mengambil serius teguran Sultan Selangor terhadap pentadbiran negeri itu, khususnya berkaitan pengurusan kebersihan. Jafni menyatakan bahawa kerajaan negeri memerlukan rombakan total bagi mengembalikan kecekapan serta daya saing Selangor sebagai negeri maju. Beliau turut mengkritik MB Selangor sekiranya MB tidak lagi mampu mentadbir, lebih baik meletakkan jawatan daripada membuat cadangan politik tidak munasabah, termasuk mencadangkan Nurul Izzah Anwar sebagai penggantinya. Beliau menegaskan bahawa kerajaan Selangor kini ditegur daripada rakyat hingga ke Sultan dan sudah tiba masa maruah rakyat dipulihkan melalui Kerajaan Perikatan Nasional. Sementara itu, Ketua Penerangan Pejuang Johor, Suraya binti Sulaiman mengulas cadangan mengadakan pilihan raya ketua kampung yang menurut sebahagian pihak dapat meningkatkan keterusan dan legitimasi demokrasi di peringkat akar umbi. Namun beliau menegaskan bahawa pilihan raya kampung memerlukan kos besar dan pengurusan yang rumit dan keadaan ekonomi semasa tidak sesuai untuk menanggung beban tersebut. Beliau juga berkata ketika ini, kebanyakan calon datang daripada parti kerajaan negeri, termasuk di kawasan pembangkang, menyebabkan adun pembangkang sukar melaksanakan manifesto kerana peruntukan lebih banyak disalur melalui penyelaras lantikan negeri. Justeru, Pejuang Johor mencadangkan model baharu dengan cara membuat penamaan calon secara terbuka oleh penduduk, penilaian oleh jawatan kuasa bebas melibatkan wakil kerajaan, adun pembangkang dan tokoh masyarakat, serta sesi libat urus untuk memastikan calon diterima penduduk. Sekian dulu. Jumpa lagi.